tak nak jadi model Nazrul. Serius ke ni? Betul tak ni? Boleh tak? Kalau Boleh lah. Kau pakai saiz apa? MKS. Ha? MKS. Kalau JC pakai dengan jok elok noh. Elok. Pakai stoker tinggi sikit. M eh. Comfort M lah. Besar ah. Dia cutting je noh. Dia kata bosi. M ah. Okay, right, beres ngam. Lebih kurang lah kita dua, aku pun pakai M. Kalau hang pakai M boleh aku pakai M. Okay, right. Moderator pun tak tahu pergi mana dah. M lah, orang dah kahwin selalu berisi. Ham dah berisi apa? Tak berisi lagi lah. Badan payah naik gila. Oh ya. Betul kau handsome. Aku rasa ni aku ada satu hang kena join ni. Dia pun ni pergi main gym ke. Boleh nanti aku pergi. Kerja saja kahwin bila Nazrul? Calon dah ada. Kerja dulu. Awal. Nazrul biasa bagi ni lah. Dia kata dia nak ada semua dulu baru dia kahwin. Oh, aku dah serta kat hang lah. Okay. Masa shoot error yang tak apa nak jadi tu. Oh, betul. Era shoot pun. Tahun ni je noh. Tahun depan. Tahun depan. Stay. Stay ke? Tak tahu tengok macam mana lah kan. Dolan track lah bodoh. Sebab kita kan kena SD. Kita kan nak SD. Betul juga noh. Ya. Tahun ni. Lucu lah dengar hang cakap. Cakap boleh hak dalam-dalam lagi. Oh, mana nak hati. Macam Bami kan jenis cakap jenis malas nak buka mulut. Kak ni. Ada kan jenis cakap yang over ni. Boleh. Tak hati ku. Tak hati ya noh. Susah. Serabut apa tolong tak? Aduh. Awak siapa? Benda apa yang serabut tu? Nak sedap-sedap PM. Duk besar ke? Itu ramai. Duk besar ke? Meh aku jadi moderator tak apalah aku mute sendiri lah. Itu balik raya haji kat ni lah? Kat polis lah? Ayah haji ya aku kat polis. Oh, so time tu pergi balik tapi sebelum tu aku kau memang kat polis kan? Dah, aku tak balik KL lama mana ni. Rumah aku baik ambil butuh lah. Berapa bulan lah? Bulan kita raya bulan apa? Raya apa? Raya haji? Raya apa so? Bulan 4. Tak, raya. Oh, kira yang last itu balik tu lah. Raya. Dah main balik sini. Ada aku aku balik sebab buat ni memoyong. Oh. Okey, faham. Masa tu aku kat KL tak. Lepas tu aku balik sana. Oh. Ama shoot dia shoot apa lah dia tu abang aku. Dia shoot aku tu next prime. Cuci muka. Sebab spek aku tertinggal. Oh, lama dah Ngaku tak mau lepok. Nazrul yang nak keluar rumah je. Awak pula. Dah aku sebab hang duk tengah cari duit. Aku malas nak kacau hang. Lah bersepo pula. Kita cari sama-sama kita buat duit pula. Hang duk nego segang aku. Hang kata hang ada plan. Ni mana plan tu? Plan hasil nak join lah? Lah aku duk tunggu lah. Ini nak join? Bukan nak join, nak support. Tak lah kalau hang nak join kau. Join lah kalau hang ajuk. Boleh lah. Plan pun cepat lah. Plan dia aku nak kumpulkan semua ni. Aduh, nak contoh dalam ni ke? Bahaya lah contoh dalam ni. Bahaya. Duduk dalam track. Takut duduk dalam track. Takut juga nanti. Tajuk besar nanti lupa diri. Weh, macam pedih Netizen faham lah. WhatsApp je Fah. Okey. Nanti kami WhatsApp tu. Alfa ni tambah putih tu lah putih bincang tepi lah tengok. Apa dia? Mereka kata ni team baru ke? Tak ada nak buat team. Mana ada buat team? Buat team kali yang terus. Serius lah. Yo, hantar sekali. Siapa je nak join team aku gila? Amai bodoh. Kita ambil budak bawah umur lah. Malam-malam pergi sekolah macam tu. Jenis apa? Kolah tak mau pi raja duk ponting ambil jenis. Lepas tu ambil kita buat kontak AI team. Tanya-tanya, teka. Calik tepung, mudah buat duit. Mudah kita buat duit. Tak payah buat JJ lah.
Jijik. Tengoklah. Sebab budak-budak, hantar tak kalau budak-budak ponteng ni otak dia pun cerdik nak. Dia cerdik kok arah entertainment ni no. Lala duit kita curi, barang kita curi nak haram. Aku Okay, dulu ponteng kalau kalau jadi orang. Kalau aku buat team aku nak apa nama? Ambil hang lah jadi team aku. Boleh lah, aku jadi talent. Jadi talent lah. Kita dua lah talent. Kali kita dua kena leader. Kita dua kena leader. Leader dua. Ah. Dia tak jadi kalau dua kepala. Awak pula. Tak jadi. Oh tak jadi nak dua pala no. Sagi orang kata seorang sendu seorang ni. Kalau aku jadi host, kata contoh aku jadi host sendu. Duduk dalam track pula. Tak. Alah takkan tak boleh nak adap lagi 4 tahun ke. 4 tahun ke. Macam mana? Boleh tapi tu aku Nama hang apa? Nazrul Izham kan? Dia macam nak am juga no? Oh ada nampak. Cukup aja. Aduh. Konten Apa tebak. lagi dah pakai Nazrul je lah. Lah dia kena penuh. Macam leader kita Ali Irfan AI. Aku NI. Dia kena ada M ke belakang tu. Dia macam IAM ke. IAM. Izham. Izham. IZ. Dia kena ada macam AMZ ke. Apa kau ni? Betul lah. Aku masuk tim dia. Kalau yang terbaik aku masuk tim dia. Tak boleh kalau masuk tim dia. Bahaya. Nazrul Izham team. Tak sedap kan. Dia kena ada am ke belakang. Baru viral. Weh ni Han tak balik Kedah langsung. Aku hari tu balik Kedah time raya haji je. Oh Han tak raya kat Kelantan. Aku raya Kelantan sat ya. Betul raya kat Kedah pula. Lepas tu Izham team. apa dia? Dia pun suruh buat Izham team. Izam. Perlu ada am kau tak payah. Perlu. Sagi orang confuse lagi. Tak apa, channel dia kenal tuan. Hang rambut cacak, dia rambut jatuh. Bukan lagi member sana duk buat kontroversi, hak sini duk kena. Okey no, kita dapat nama kan. Dapat no. Macam seorang influencer tu. Betul. Macam seorang lagi kan. Tetap dapat. Betul. Tapi like dia sama dengan 400k follower dapat kena. Tak rasa. NR Okey, kalau aku buat kita kena buat audition lah. Audition. Marine Square. Marine Square. Dekat tu, apa nama square box tu? Glass box. Box. Okey, faham. Macam mana? Sewa glass box dah mahal dah. Okey. Yang mahal tahu-tahu 2 orang. Tak ada lah, percaya aku Nazrul. Okey, aku nak tanya hang, apa confident hang kan? Apa yang membuatkan hang confident akan ramai-ramai? Okey, salah satu lah. Walaupun ni cerita lama kan. Sebab hang ada pengikut hang sendiri. Okay, and then pengikut hang ni diteringin nak jumpa hang. Ni lepas tu bila hang buat team, tahu hang jadi leader depo, tak bangga depo. Faham? Serius lah. Serius. Weh, aku tak massive jadi takkan aku nak. Apa dah hang tak pernah buat? Aku sangat. Orang tak kenal aku sangat weh. Orang kenal. Walaupun dah release. Try sekali. Okey, hang tak mau buat team. Aku tak ramai peminat gila. Gila, hang tak ingat kau fenomena hang first shit dengan siapa dulu? Awak nak sebut dia. Bukan, aku tak tahu fenomena. Okey. Hang pernah jadi fenomena, Alpha. Tu pun sekejap, tetap jatuh tingkat 6 buat kena. Tingkat 6, tengoklah. Tapi hang pernah rasa, hang pernah berada di tahap fenomena? Aduh, tak ada lah. Aku tak pernah rasa di tahap fenomena. Dia sebab aku tak boleh cakap ni benda-benda ni. Mulut aku nak terlepas lagi bahaya aku.
Betul Fah, betul hang tengok depa sokong. Okey. Aku yakin lah. Bukan 2 orang, 50 orang lah max minimum. 50 orang. Jadi kita nak select dalam 20 orang tu lah 10 lelaki 10 perempuan. Wih, ramainya. Kita nak buat ship ke kan ni? Lebih kurang Sebab Abel lah ni tak main ship lah. Dia pun main dua. Ajaran bos kita Kita kan ada didik dia, jadi kita boleh buat kan. Apa nak salah Takkan dia nak apa. Tapi aku tak tahu. Okey, hang cerita sikit. Hang kan pengalaman ship. Jadi hang cerita sikit pengalaman ship. Boleh tak? Cerita sikit. Okey. Aku bilang hang punya ship dulu lah. Kalau aku salah hang betulkan. Macam dulu hang ada yang first tu, lepas tu second dengan siapa okey dengan ni, lepas tu dengan siapa lagi lah. Tak ada 3. Yang ngam 3. 3 ke? Okey, dia macam ni lah. Okay, Kalau hang sikit. okey, kalau macam ni lah. Kalau hang buka team, Okey. hang ambil aku as the PA macam Errol. Okey. Okey, aku boleh atok ship. Aku boleh habaq yang. Sebab hang dah ada pengalaman ship kan. Hang dah boleh buat. Okey, kalau macam konten yang nak bermain buka-buka kedai kat office, hang. Tembok-tembok orang. Hang. Okey. So kita buat kategori, kita buat pilihan. Okey, siapa yang nak main ship duduk bawah hang. Siapa yang nak jenis yang macam kerja-kerja gila duduk bawah aku. Betul. Lepas tu orang pakat lari pergi aku tak ada job. Betul. Awak pula. Takkan perempuan nak buat kerja gila. Aku rasa mostly perempuan akan pergi sana. 10 perempuan akan pergi sana. Okey, contoh jadian. Okey. Depa bercinta, hang nak buat macam mana? Takkan kita nak buang, kita suruh kahwin lah. Kita dah ada pengalaman hang. Oh, aku juga. Yalah. Tak boleh, dia tak boleh bercinta. Okey, kalau kita kena pick up dulu kan. Kalau dia bercinta, kita nak buat macam mana? Kita kena pick up benda tu. Kita buat ni rule gantung. Tiga. Tapi kita kena ada hitam putih. Lah. Macam sebelum ni kan tak ada hitam putih. Errol lah ni mana? Errol HR. Eru tak ada dah, Eru kerja lain. Kerja apa? Dia tengok dia buat review. Pandai dia. Kau review lah. Mana ada dia kerja lain lah. Dia dah kerja tampang. Okey, ni nama apa tu yang dia tolong Mizan. Mizan dah. Mizan HR. Mizan dah. Mizan HR. Okey, kita sembang tadi. Okey, kalau lah depa bercinta, macam mana kita nak atasi? Gantung. Seminggu. Gantung dua-dua. Gantung dua-dua. Okey, cantik, boleh. Ataupun macam ni. Contoh dia bercinta kan. Bercinta. Kita pisah bagi dengan orang lain. Biar partner dia sakit hati. Aceh, betul pasal pengalaman apa? Tadi aku cerita pengalaman. Oh, dah. Break. Dah. Okey. Ketua pun. Okey, kalau aku mungkin kalau kalau dia bercinta macam mana? Okay. Kalau idea aku bercinta, kita akan gantung. Tapi kita akan buat konten. Dapat satu konten kita. Betul. Okey, kita akan duduk. Contoh kita akan duduk. Kita akan marah dulu macam biasa. Kita buat macam Alifan buat Kita buat macam Alifan. Aku dah bagi tahu dah. Dalam tim tak boleh bercinta sama sendiri. Okey. Dia tak boleh gelak. Kalau gelak tak. Okey. Aku talent tu. Aku talent. Okey. So, kalau dalam kontrak kita dah memang tetapkan yang so sekarang ni aku nak tahu siapa yang ada catch feeling bangun. Okey, jadi. Catch feeling bangun. Bangun. Okey, cantik bangun. Okey. Lepas tu kita gantung terus dapat tu konten. Betul. Bijak. Lepas tu dia mai balik office, kita tanya dia apa perasaan. Kita masukkan balik dapat tu di konten. Bijak macam boleh. Boleh. Okey, hang buat. Buka audition. Rumah aku kita ambil rumah.
Omar bagi duit sekali. Jangan. Laki tak boleh laki perempuan sekali. Oh tak boleh. Itu senang sangat nak viral. Tak boleh. Kita tak boleh naik cara tu. Okey. Kalau yang nak release awal macam mana? Oish, release awal no. Dia kena bayar balik apa yang kami bagi dah. Macam tu ke? Macam tu. Buat orang hilang je. Buat orang tak mau. Tu benda lama geng. Kami nak buat lah ni trend tanya orang. Geng lelaki duduk dengan aku. Okey, geng perempuan duduk dengan bini aku. Duduk dengan bini aku. Oh, duduk bini hang. Rumah satu. Aku ada rumah kedua macam tu Ya kau. Yalah. Tak apalah aku ambil satu lagi. Aku ambil satu macam Ya kita buat macam mana leader kita buat tengok no. Tapi agak orang nak tengok Orang tengok Aku rasa mesti orang tengok sebab dia macam nak tengok macam mana nak didik Alifan buat team. Ya. Betul. Tolong sekali je. Aku nak dalam batch kita ada seorang yang buat team. Okey, aku boleh, nampak lah ni hang je. Okey, boleh. Hang balik dulu, kita borak tu. Ini kasih Apa setuju kau weh Nazrul buat team? Nazrul leader Nazrul. Alfa apa dia? Alfa jadi macam kau. Alfa jadi talent pula. Kenapa pula? Aku dah malah buat YouTube pun nak suruh aku jadi talent. Alfa jadi talent cantik, kita boleh buat kontroversi. Aku partnership ke? Benar konten. Dia pun suka benda-benda macam tu. Gila. Alfa editor kurang aja. Alfa editor. Aku ni belajar kat Nazrul edit 3 jam. Satu video pun tak jadi bodoh. Betul dulu Alfa dia pernah belajar nak belajar edit. Ngadak PC tu. PC lah di PC sama PC sama PC tu lah. Betul PC ni Weh, jadi ni. Okey, kita plan. Kita nak ambil siapa Alfa? Kita memang buat audition tapi kita tak boleh ambil orang-orang yang sebab ada nama. Kita kena ada ambil yang beberapa orang yang ada nama sikit. Bak tu aku cari. Bak tu cari. Serius? Anak free hair. Tanya depa. Okey, kalau talent Nazrul free hair boleh tak? Bodoh masuk aku ni. Instagram tak nak. Tak nak. Okey, tadi free sebab apa? Sebab kita nak buat JJ sentap. JJ Islami. Betul. Dia teratur dia keluar team Dia keluar team. Dia keluar team pula nanti. Betul. Nanti tahu-tahu kita dapat hak jenis macam mulut macam Adam, mak jenis jahatnya mulut macam Adam. Perempuan tu. Ambil act talent. Tak boleh lah. Kenapa nak ambil act talent Alifan untuk jadikan talent kami? Tak boleh. Takkan dia tak boleh ambil geng-geng release. Limit umur apa? 12 tahun ke 20? Amboi 12 tahun mudahnya Alfa. Weh, budak-budak lah ni. Kicau mana? Kalau nak ambil apa? Lepas SPM Tadi yang kata budak tak sekolah. Tak lah, lepas lah. Kalau dah SPM tak sekolah lah. Yang tak ada SPM kau 18 ke atas lah. Okey, faham ya. 18 ke atas. Mak Khan masuk dulu berapa umur dia? Dia berapa? Dia lepas SPM 18 dah. 18 dia masuk. Okey. Boleh lah 18 Darul. Okey, lepas 18 boleh? Macam mana? Betul nak buat Betul. Sembang Serius kau cakap tu sembang? Okey. Kalau betul aku siapa kawan kat belakang. Serius Okey, Okey, lah ni hang tanya depa. Betul depa nak join tak? Agak-agak. Depa mai audition. Alah kena tanya. Yang pun mai audition. Babi penakut duk ni. Macam mana mau apply? Dia cakap hambar nanti Nazrul. Hambar nanti Nazrul. Hambar? Apa yang nak hambar? Alifan lu buat tak hambar? Sebab Alifan dia start dengan apa? Tak tahu aku tak tahu. Kita dah dua tak boleh join. Dia start sebab tim OG dah ni. Tak ada siapa nak buat. Yo. Sebab friendship.
Aku Tak pun ada masuk audition KL. Aku masuk sebab nak friendship lah tu. Ya, tak tahu kenapa partnership. Kena partnership lah. Salah. Tapi best kita friendship kuat juga tu. Oh, betul tu. Aku rindu tu. Yeah. Best Sebab kita. dia maybe macam ni lah. Sebab kita layan AI waktu tu time OG sebab friendship. Lepas tu kita masuk, kita nak macam tu. Betul. Tapi sekarang kan, bukan sekarang lah, dulu time tu kan Alif dah main partnership time kita. Okay, time kita Memang tu talent lain yang nak masuk ni sebab nak main partnership. Faham tak? Lepas tu satu lagi, macam kita masuk kan, kita memang kenali semua talent-talent AI. Sebab tu kalau hang ingat time audition, kita ada satu content yang kena jawab pasal AI team. Kena jawab cepat tau. Yang pergi duduk kat depan tu. Sorang-sorang tu. Yang kena tunggu sorang-sorang pun cakap kena jawab AI team. So aku rasa sebab tu lah. Yo pasal sebab macam sekarang tak ada aku tak tahu lah. Ada juga yang dia pun tak kenal ke apa semua, lagi macam uji kan. Aku dia ada pun tak kenal. Aku rasa ada kot. Sebab itu aku tengok Syarul P ni pun macam biasa je. Yo. Macam tak macam kalau kita dulu kan ni kan. Kalau faham. kan ni tak ada. Tu kalau kita pi jadi you know tu. Dia pun kenal kita. Itu dah takut tak mau pi tu. Sekian. Tak ada masa nak shoot. Apa yang tak ada masa tu? Betul, Asrul tak kenal Syarul. Cantik. Raja prank tak kenal. Cantik. Hampa tahu mana weh? Nanti dia ni kadang-kadang memandai kak. Itu tu. Hampa tahu mana? Buat audition kenalkan diri, lepas tu tanya soalan kenapa masuk Izham team. Marvel ni macam mata mati yo. Siapa tu? Siapa tu? Betul nampak diorang terpinga-pinga tengok Syarul. Betul. Batu api dia pun nak suruh kita duduk dalam track lah sebenarnya ni. Oh ya, dia pun nak tak depa ni kadang-kadang depa ni bunuh kita no. Weh, hampa jangan macam tu. Dia pun nak bunuh kita. Maybe diorang bukan tak kenal, tapi lebih kepada tak terlalu excited tengok. Ya, dia macam ni lah. Okay. Kita dulu sekali tak faham tak? Audition nampak depa. Lepas tu orientasi nampak depa. Bukan setakat nampak, memang duduk sekali dengan depa. Masuk duduk sekali dengan depa. Depa sekali po. Kita daripada ni office lama lagi duduk dengan depa. Ya, office baru pun duduk dengan depa. Kita ni kita dah berpecah lah, faham? So depa ni baru masuk, kita dah tak ada. Macam tu. Lepas tu satu lagi, macam kita dulu kita duduk sekali semua. Satu rumah. Macam depa depa asing. Ya, masuk-masuk tu asing lah. Sebab depa jenis masuk sikit-sikit pun tak silap aku. Depa macam duduk dengan editor lah. Buat short film tak mau. Buat short film susah. Banyak kena banyak tenaga. Masalah OG pun hilang macam diorang nak kenal. Bila ni kira hang tak buat konten dah. Ada 1-2 konten, cuma aku tak post lagi. Oh ya. Aku dah ada konten, aku tak post, aku dulu konten, tak post lagi. Gila tak buat apa ni. Sebab aku tinggal, aku nak shoot lagi 2 konten, lepas tu baru aku start post lah. Sebab biar aku simpan. Lepas tu direct ke tak? Direct lah. Direct terus ya? InsyaAllah direct lah. Afal suruh Nazrul tolong follow Izzah. Tak nak. Buat tim Nazrul. Buat tim lah, buat tim. Betul-betul. Kita punya friendship gila-gila dulu kan. Yo, best bro. Tak macam ni. Sebab tu kalau talk dekat orientasi tak ada dah menangis-menangis. Mana ada dah. Buat tapi hang memang tak mau POV ke weh? Apa dia? Hang tak mau POV ke? Nak pi ke? Ya. Tunggu hang lah. Tunggu hang. Ya, aku ada bini lah ni. Awaknya Riz ada bini hari-hari pi. Si ada anak lagi? Kanda dah buat tim sendiri. Ya, Kanda dah buat tim sendiri lah. Tak tahu. Tim apa ambil dapat? CEO pantun. Tak gila PJ iPhone mampus kami.
Adam hari-hari pergi. Adam tak berkahwin geng. Adam dia rumah dia. Tak silap aku duduk dengan editor je, kau tak tahu ah? Kau Tak dah tahu. pernah- Tapi kalau rumah dia hamba tahu lah kentut pendengar kat office tu. Rumah pun lah. Rumah dia kentut kat office, priuk, dengar kat rumah dia. Alfa tak boleh tinggal bini, betul. Saya tak boleh tinggal bini saya. Bawa lah bini sekali. Bini kan AI team juga. Kanda aku tahu lah dia ada studio tapi aku tak tahu lah dia ada buat team. Mai Pak Dona, mesej sedap. Tapi okey. Channel jadi lah. Kira jadi. Ha? Jadi. Tapi kalau nak best lagi kan. Tak boleh borok sini lah. Tak boleh borok sini. Tak boleh, bayar. Bayar. Boleh. Okey, tapi aku tanya, kalau talent sementara, siapa yang kita boleh tarik? Yang tak diserap dalam AI lah. Yalah, kalau dah serah AI macam mana kita nak ambil? Okey. Kalau aku sebut ni mampu aku tak payah. Okey, aku sebut nama lain. Sebut lelaki lah. Lelaki, okey. Lelaki lah. Fahmi. Betul Fahmi, walaupun dia tak duduk lah AI kan, walaupun tak dapat. Dia post juga tu video. Bagus tu dia. Perangai dia tu tak ada dekat orang ada kat AI. Siapa pandai asuh dia bagus lah budak tu. Betul, dia jenis yang bagus. Ni Lepas tu yang nombor 2 Risha ha. Oh, Risha. Okey ya, dia sebab dia nampak look hang kan. Betul. Okey, tapi kalau kita kalau kita buat kan, kita nak konten. 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 Aduh. Partner lah, main partner lah. Main partner lah tau. Sebab dia pun tengok partner. Ha? Dia pun suka tengok partner. Siapa dia? Ni lah viewer lah. Lah. Weh, love ni story of the Malaysia lah. Betul lah kan. Weh, kalau orang nak kecam tentang kita main partner kan. Tu pergi kecam artis drama. Perlu tak? Lihat. Tengoklah ni Rosyana berlakon cerita apa? Apa tak kecam? Yang tu kan. Bukan. Satu lagi. Okey. Yang Abang baru ni Wen. lah. Okey, faham. Okey, cerita melalui apa? Dia melalui kisah benar tu. Betul tak? Betul. Kalau tak ada Apa tak kisah, kecam? tak boleh buat cerita. Okey. Intro apa? Intro. Sareyo. Wahai dah. Tak boleh lah Sareyo. Tak boleh. Tu nampak Korea tak mau. Tak mau Korea. Orang Malaysia suka Korea. Again. Ada mesti ada again. Okay, sebab nak tunggu. Baru. Bodoh lah Is. Boleh again. Ni wajah nak buat intro lagi ni. Mesti Ada pening nak apply nanti. Hampa apply lah. Siapa nak pening? Boleh. Welcome back Alfa. Ambil cepat Lo sabar lo nak relax sah aku. Ambil lama hari ni. Sabar lek lu. Tengok. Mantap. Again mantap. Boleh juga. Okey, kalau macam hang host again. Kalau aku mantap macam mana? Asal pula. Tapi kalau tengok kepada rambut, Sebab nama hang ada am. mantap. Bukan, kalau tengok kepada rambut, hang kena apa nama again aku. Aku buat pacak, tetap aku buat pacak. Dah ni pergi kedai membeli kismet lah. Nah. So, hang bayangkan lah. Kalau kita betul-betul nanti kan, kita pakai intro aku kan. Okay kan selalu kan macam
Alifan kan macam suruh papan, main papan. Kita jumpa daripada channel Alifan. Mantap. Semua ramai-ramai buat. Mantap. Ini kita buat Nazir mana? Nazir yang manis. Semua buat tu kan. Bijak bro. Buat surprise. Aduh, tak dapat surprise dah. Surprise apa? Juicy. Depa boleh tak surprise tengok kami nak main. Pipi nak angkatkan kamera tu depa duk ni main game. Tak bodoh. Tengok. Lala nak kena panggil buat action sat buat surprise. Nak kena set up lah. Kami kan set up. Adam masuk Adam masuk. Adam naik kotak Adam. Mana? Tu rindu anjir. Dam naik kotak Dam. Pi buat live Dam. Pi buat live masuk Dam. Buat live masuk. Pi panggil semua. Mana release buat live semua. Aduh, Adam ada gig tau ni Adam. Weh, tapi video siapa tu Lokman. Mana? Yang Safwan yang Lokman suruh buat velocity, Adam buat velocity je. Mana? Video Lokman. Video Lokman. Yang Safwan lupa kata Adam ni oh. Babi aku gelok bodoh, aku ripa bodoh video tu. Rindu bodoh. Ni video yang sebelum ni kan. Yang konten nak cari Raja Velocity kan. Okey tengok. Okey, siapa nak tengok Adam buat velocity suruh dia live. Tapi ada dah video baru-baru ni. Video apa? Video Alifan lah. Syami kata Adam kawat satu tangan. Duduk kanan je. Dia pun tak pergi kiri. Latihan tu bodoh. Weh, depa ni kot. Adam tak boleh nak live kot. Sebab apa? Adam pergi kemah gila. Berkemah dengan A-Team. Oh ya? Weh, balik aku 3 hari je. Oh ya, tak tahu. Buah kita kedekut nak pergi beli banyak. Tak ada kan. Alifan baik hati lah. Mampu aku duduk dalam track kan. Mana ada daripada pergi 3 hari je. Tak tahu aku dah tengah berkemah lagi. Duduk kawat. Dah balik tu. Adam mana Adam ni? Macam nak invite dia ada tau. Duduk dalam ni.